Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi hadir pada sesi kaunseling kita pada malam hari inilah. Jadi sebelum saya mulakan sesi kita pada hari ini, boleh tak Encik perkenalkan diri secara ringkas? Okey, nama saya Muhammad Haikal bin Sufian. Encik boleh panggil saya dengan nama singkatan ni Mak P lah. Jadi Encik Mak P, betul eh? Betul. Jadi macam mana hari ni Encik Mak P? Semuanya okey ke? Ada apa-apa masalah ke? Dari segi okey je, tapi ada lah juga masalah sikit tu. Okey. Jadi pergi sini hujan ke apa? Sebab tadi kan kita boleh nampak kan cuaca tadi macam hujan lebat jugalah kan. So tadi datang sini naik kereta ke naik motor tadi? Tadi datang naik kereta sebab dekat rumah lebat lah juga. Jadi faham lah. Jadi Encik Mampi datang naik kereta kan. Okey, jadi sebelum kita mula sesi kita pada hari ni lah kan, peranan Encik Mampi di sini, Encik Mampi merupakan seorang klien. Dan saya hari ni, saya merupakan seorang kaunselor anda lah pada hari ini. Jadi sesi yang kita adakan pada malam hari ini merupakan sesi kaunseling individu lah. Bukan sesi kaunseling individu, ini merupakan sesi kaunseling. Dan ia berjalan selama lebih kurang 30 minit hingga 45 minit. Dan juga segala yang Encik Mapi kongsikan pada saya hari ini lah kan. Dan yang ia semuanya merupakan sulit kerana saya terikat dengan akta kerahsiaan, di mana saya kena jagalah rahsia, ataupun saya kena jaga rahsia segala maklumat yang Encik Mapi kongsikan kepada saya hari ini. Jadi tak ada pihak lain yang akan tahulah, kecuali kalau maklumat yang Encik Mapi kongsikan pada saya hari ini memudaratkan pihak daripada Encik Mapi sendiri ataupun daripada pihak saya terpaksa untuk melaporkan kepada pihak atasan lah, ataupun pihak yang lebih berkuasa lah. Jadi sejauh ni Encik Mapi faham ke? Okey, saya faham. Dan Encik Mapi ada sebarang pertanyaan tak sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini? Buat masa sekarang tak ada lagi. Okey. Pada sesi hari ini kan, boleh saya tahu tak apa tujuan Encik Mapi datang berjumpa saya untuk mengadakan sesi kaunseling kita pada hari ini? Sebenarnya saya datang sini saya nak mengadu lah sikit masalah sebenarnya. Sebab saya kerja askar kan. Okay. Saya kerja askar. So saya nak mengadu lah sikit yang saya sebenarnya nak macam mau cakap nak berhenti lah askar ni. Nak, kalau boleh macam senang cakap, saya nak pencen awal. Jadi sebelum saya lanjutkan lah, boleh saya tahu tak dah berapa lama dah Encik Mapi ni berkhidmat dalam tentera ni? Kalau ikutkan dia macam dah tak lama sangat. Tapi lebih kurang dalam, sekarang ni saya dah lebih kurang dalam 7 tahun lah saya jadi askar sekarang ni. 7 tahun 7 tahun tu bukan sekejap, lama tu Encik Mapi berkhidmat dalam askar. Sebab macam yang kita boleh nampak kan, bila Encik Mapi nak tukar bidang kerja ni, lagi-lagi dalam askar ni kan, memang satu keputusan yang orang cakap agak berat dah. Dia bukan agak berat, memang berat lah untuk Encik Mapi tukar lah. Sebab macam kita tahu kan, askar ni bukan semua orang boleh dapat peluang tu kan. Dan Alhamdulillah Encik Mapi dah ada dalam askar tu kan. Tetapi bila macam Encik Mapi rasa macam nak tukar kerja tu, dia dah jadi macam satu keputusan yang besar jugalah. Jadi boleh saya tahu tak kenapa Encik Mapi rasa macam nak tukar profession tu daripada askar ke kerja lain? Saya nak tukar kerja yang lain tu sebab firstnya memang betul-betul saya penat dari segi ni lah, dari segi mental lah. Dari segi mental sebab yalah kan, askar ni kan dia banyak macam banyak pressure lah, saya cakap kan. Banyak pressure. Lagi satu, mungkin saya sebab ni kot, mungkin saya sebab saya bujang kot. Bujang. Saya masih belum berkahwin lah. So kalau saya macam belum berkahwin ni saya macam orang cakap macam terikat lah sikit.
Saya terikat dengan macam orang cakap apa, tugas-tugas yang dalam camp saya sini kan, tempat-tempat yang saya stay, yang tempat tidur pun semualah. So saya macam senang cakap saya tak bebas lah dekat situ. So itu mental lah. Tapi dari segi fizikal pula saya jadi macam penat lah juga kan. Penat macam setiap hari saya macam nak kena fiti, saya macam nak kena apa orang cakap, buat aktiviti-aktiviti orang cakap physical training lah. Nak kena jogging setiap hari, nak kena buat itu buat ini pun semua. So penat dari segi fizikal dan mental lah saya cakap. Jadi bila saya nampak kan, bila Encik Mapi kongsikan, saya boleh nampak lah daripada segi ekspresi, lepas tu daripada segi cara penyampaian Encik Mapi sendiri pun saya boleh nampak lah yang memang Encik Mapi sekarang memang orang cakap, kalau daripada luaran kita nampak lah kan, yang memang Encik Mapi orang cakap penat dengan situasi ataupun keadaan yang berlaku. Sebab yelah macam kita tahu 7 tahun tu bukan waktu yang sekejap kan, 7 tahun tu memang waktu yang sangat lama. Jadi saya boleh nampak daripada segi cara Encik Mapi meluahkan kepada saya. Jadi saya boleh nampak lah yang memang Encik Mapi memang mengalami kedua-dua lah orang cakap, daripada kepenatan daripada segi fizikal dan juga mental lah kan. Lagi satu pun saya boleh nampak lah yang Encik Mapi pun sebab bujang juga kan. So bila bujang ni orang cakap khidmat dalam askar tu, ni setahu saya lah ya, tapi kalau ada yang salah betulkan setahu saya kalau orang bujang ni kalau dalam askar ni orang cakap kerja dia lebih kot. Mungkin orang dia kerja dia lebih lah kot kalau nak dibandingkan dengan orang yang dah ada family kan. Sebab kalau orang yang dah ada family ni macam kita tahu mungkin masa dia tak sebanyak yang macam orang-orang bujang lah. Dia still orang cakap masih still jam into the family. Tapi daripada segi Encik Mapi sebab kita nampak lah, sebab Encik Mapi bujang kan, so benda tu memang orang cakap bercampur lah semua. Betul Betul. Jadi selain daripada faktor fizikal, mental Encik Mapi, ataupun orang cakap lifestyle lah, orang cakap kehidupan Encik Mapi sehari-hari lah kan, ada tak mungkin kesan ataupun orang cakap kesan sampingan yang lain yang mendorong untuk Encik Mapi keluar juga daripada askar ni? Saya rasa mungkin sebab ni lah kot, dari segi tahap kebebasan tu. Mungkin sebab saya macam terlalu jealous lah. Terlalu jealous dengan kawan-kawan yang dia bukanlah cakap macam dah kahwin. Saya tak jealous pun dari segi kawan-kawan dia jealous ke apa, tak pun. Cuma saya jealous dari segi kawan-kawan yang boleh bebas kan, boleh bebas, ada kerja sendiri, kerja pun stay kat rumah. Macam saya kena stay dari jauh dari family kan. Betul. So saya jadi macam bila macam tengok live bila tengok status WhatsApp ke apa, bila tengok live kawan-kawan saya tu kan, jadi macam jealous kan. Jadi macam jealous. Lepas tu kadang-kadang hari raya pun kadang tak boleh balik. So bila tengok member bos status tu kan, bila hari raya ke hari apa-apalah, hari-hari cuti ke apa kan, bila tengok status jadi macam rasa macam jealous sangat kan. Yang orang lain boleh cuti dengan family kan, boleh spend time dengan family malam-malam pun semua kan. So bagi saya macam ni lah, jealous lah sikit dengan kawan-kawan tu. Jadi saya boleh nampak lah yang walaupun bagi orang lain tak nampak kan apa yang Encik Mapi hadapi, dan macam yang yelah kehidupan bujang ni pun bukanlah senang kan orang cakap. Lepas tu dengan aktiviti ataupun orang cakap apa, bila kita dah tengok kehidupan orang lain yang dah bukan macam Encik Mapi kongsikan tadi, bukan Encik Mapi jealous pun dengan kehidupan orang lain yang dah berkeluarga, tapi mungkin sebab kekangan waktu yang sangat, orang cakap apa, macam mana cakap kekangan waktu yang sangat sempit lah kan. Sangat sempit. Jadi orang cakap kadang-kadang life dengan diri sendiri pun tak ada. Betul Ya betul. Jadi saya boleh nampak lah kat situ. Jadi bila awak fikir kan, bila awak yelah sebenarnya masa 7 tahun kan ni kan, boleh saya tahu tak kenapa awak still, orang cakap dalam masa 7 tahun ni kan, kenapa awak still rasa awak boleh kekal ataupun awak still boleh relevan dalam askar ni? Saya rasa mungkin saya masih boleh kekalkan sebab punca utama sebab satu lagi family lah. Family. Sebab ni kan, sebab masa masuk tu satu family, satu lagi sebab diri saya sini ya, yang memang orang cakap saya nak ada kerja tetap tu. So dari segi family tu
mestilah setiap bulan macam dah kerja jauh kan, mestilah nak kena hantar duit kat mak kan, hantar duit kat adik-adik apa semua kan. Lagi-lagi adik saya masih ada seorang lagi, macam masih sekolah lah, masih sekolah. Mak saya pun sakit sekarang ni kan. So dari segi tu mungkin family lah. Kalau untuk diri sendiri pula, saya lebih kepada saya nak ada kerja tetap. Kerja ada tetap, kerja tetap. Saya tak nak jadi macam macam orang cakap apa, macam kerja-kerja part time apa tu kan. Saya nak ada kerja tetap. So and then saya nak ada gaji yang macam banyak lah saya nak cakap kan, yang boleh ada macam boleh beli itu, beli ini apa semua kan. Kalau orang cakap kerja kerajaan kan, boleh buat loan apa semua tu kan. So dari segi tu lah, dari segi family dengan dari segi diri sendiri lah bagi saya. Jadi saya nampak lah, mungkin daripada segi orang cakap family dengan diri sendiri ni, yang kita boleh nampak lah kan, memang nampak sifat rasa tanggungjawab tu masih ada lah orang cakap kan. Jadi bila sifat tanggungjawab ni dengan rasa macam bila nak keluar ni, merupakan dua perasaan yang sangat berat dah orang cakap kan. Sebab kita nak keluar daripada kerjaya tu, tapi disebabkan tanggungjawab, Encik Mapi masih kekal, masih orang cakap masih mengharungi lah setiap cabaran di tangan yang dalam askar ni lah. Jadi bila awak rasa macam tu kan, awak pernah bayangkan tak bila macam life awak selepas awak dah keluar kerja dia, apa orang cakap, bila awak dah quit ataupun dah keluar daripada askar? Saya boleh bayangkan kan, saya boleh bayangkan yang selama saya dah dekat 7 tahun ni, saya boleh cakap memang saya rasa macam kebebasan tu merupakan salah satu, saya cakap, nikmat yang perlu saya syukur lah, saya cakap. Ya, perlu saya syukur sebab apa? First, saya dah tak perlu terikat dengan benda-benda lagi macam physical training, macam disiplin. Tapi yang dari segi disiplin tu bukan saya cakap saya macam tak okey. Bagi saya disiplin tu boleh lah, boleh macam ubah diri saya sendiri kan. Tapi kadang-kadang sometimes tu, kadang-kadang saya nak rasa macam bebas kan. Dia tak perlu ikut, dia tak perlu terikat dengan arahan-arahan apa semua kan. So dari segi kedua, saya lebih nak spend time dengan family lah. Okay, faham. Saya nak spend time, saya nak hidup saya macam dulu balik. Kalau dulu sebelum saya masuk askar, memang saya nak cakap, sebelum saya masuk askar ni, saya tak pernah langsung berenggang dengan family saya masa hari raya. Okay. Masa first time saya masuk tu pun memang tiba-tiba dapat apa, macam notice lah orang cakap kan. Macam notice yang ada nama-nama yang tak boleh balik raya apa semua kan. So jadi macam time tu saya macam biar betul lah, aku boleh ke edit macam ni kan. Boleh ke edit macam ni. So bila dah kena macam tu, memang sedih lah kan. Sedih. Selalunya member, lagi-lagi bila tengok member macam bergambar dengan family kan, bos haters apa semua kan. Dekat-dekat, boleh peluk-peluk cium family pun semua kan. Tapi kalau saya memang just macam ni, macam just check dekat WhatsApp, video call dekat WhatsApp. So memang siapa yang saya boleh cakap, bila dah keluar nanti memang betul-betul saya nak perlu bersyukur lah nikmat tu. Lagi-lagi bila spend time dengan family apa semua kan. Jadi saya boleh nampak lah yang kehidupan Encik Mapi, apa yang Encik Mapi bayangkan lah bila lepas Encik Mapi dapat keluar daripada askar tu, memang Encik Mapi yang pertama dapat merasakan kebebasan lah daripada tanggungjawab yang ada, ataupun tanggungjawab yang Encik Mapi telah, orang cakap apa, telah lakukan lah selama berkhidmat dalam bidang askar kan. Yang kedua yang kita boleh nampak, yang Encik Mapi nak spend time balik, masa yang ada tu dengan keluarga. Sebab yelah, dalam masa 7 tahun macam Encik Mapi kongsikan tadi kan, banyak macam tak dapat cuti raya ataupun terpaksa berkhidmat orang cakap di luar waktu kerja, bukan luar waktu kerja, di mana sebenarnya macam mungkin Encik Mapi tak ditugaskan untuk bekerja, tetapi Encik Mapi terpaksa untuk melakukan kerja kan. Lepas tu jarang berjumpa dengan family lah kan. Maafkan saya, kita dapat berjumpa dengan family. Sebab yelah macam Encik Mapi kongsikan tadi kan, macam bila Encik Mapi nak berhubung dengan family, just boleh mampu call ataupun video call WhatsApp saja kan. Jadi itu merupakan, bagi saya itu memang merupakan satu benda yang berat jugalah apa yang Encik Mapi hadapi.
Jadi soalan daripada saya lah kan, sebab macam yang kita tahu kan, apa yang Encik Mak P alami ni merupakan orang cakap benda biasa lah. Yang macam kerjaya, macam orang-orang yang uniform lain hadapi lah. Macam tu kita boleh bagi macam polis, ataupun merupakan seorang, apa lagi kalau bidang-bidang uniform ni, polis, askar, ataupun yang sakatan dengannya lah kan. Jadi kita boleh nampak lah keinginan awak ni berubah bukan bermaksud macam awak ni lemah ataupun apa kan, orang cakap lemah lah, ataupun awak tak setia lah kan. Tapi disebabkan awak rasa keperluan diri awak yang kurang, orang cakap kan, keperluan diri tu kurang, ataupun orang cakap kita Encik Mak P tengok kehidupan orang yang berbeza lah. Macam Encik Mak P tengok kehidupan orang yang berkeluarga, ataupun Encik Mak P tengok kehidupan kawan-kawan Encik Mak P yang lain. Jadi kita nampak lah yang kebanyakan askar ni mengalami fasa career transition, di mana career transition ni kira macam tukar bidang lah, macam mana yang tukar bidang, ataupun orang cakap life yang berbeza. Macam Encik Mak P ceritakan sebelum Encik Mak P masuk askar kan, kehidupan Encik Mak P lain. Jadi bila Encik Mak P masuk ke askar, dia jadi lain kan. Jadi kita boleh nampak lah yang mana Encik Mak P tak dapat utamakan daripada segi keluarga ataupun diri sendiri. Tapi Encik Mak P dia more lebih kepada kerja, betul apa yang saya cakap tadi? Betul. Jadi saya boleh nampak sebenarnya Encik Mak P ni bukan orang cakap nak keluar saja-sajalah. Jadi kita nampak jugalah yang rasa serba salah daripada Encik Mak P nak keluarkan, sebab yelah bukan senang kan kita nak keluar, lepas tu nak mulakan hidup baru yang lain. Jadi 7 tahun tu memang merupakan bukan waktu yang senang lah, orang cakap memang waktu yang sukar lah. Jadi saya nak ni lah, saya ingat macam kalau kita tengok tadi kan, sebab awak nak keluar daripada askar, tapi dalam masa sama awak macam boleh bawa apa, kira macam, tapi juga awak rasa macam awak boleh bawa apa yang daripada askar tu bersama awak. Okey, jadi soalan pertama daripada saya lah kan, sepanjang awak berkhidmat dalam askar ni lah kan, awak rasa kemahiran apa yang awak rasa paling kuat yang ada dekat dalam diri awak selama awak jadi askar ni? Kemahiran yang paling saya rasa macam kuat lah, saya rasa mungkin dari segi disiplin lah. Okey, disiplin, sebab saya boleh cakap disiplin tu memang mau cakap, sebab sebelum ni saya macam, saya senang cakap saya susah lah kan, saya susah nak bangun pagi apa semua kan. Tapi bila saya masuk askar ni, saya memang betul-betul saya pun macam berubah sangat dari segi bangun tidur apa semua kan. Senang cakap, kadang-kadang bangun subuh lewat kan. Tapi bila masuk askar ni, kehidupan saya macam berubah lah, senang cakap kan. Kalau tidak kat rumah, memang kadang-kadang pukul 8 subuh kan. Tapi disebabkan masuk askar ni, disiplin saya untuk bangun awal tu tinggi. Sebab saya dididik macam gitu. Saya dididik macam gitu untuk orang cakap apa, mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Tidak dulu pukul 8 baru bangun kan. Tapi ini sekarang bila saya masuk askar, lebih kurang dalam 1 jam tak pun 30 minit sebelum subuh saya dah bangun dah. Jadi kita boleh nampak lah yang disiplin ni merupakan satu benda yang sangat bagus dan sangat bernilai lah, yang orang cakap, sebab tak semua orang mampu boleh buat. And benda tu orang cakap memang satu benda yang bagus lah kan, orang cakap, sebab disiplin ni tak semua orang boleh buat. Dan Encik Mak P dapat berubah daripada yang sebelumnya. Mungkin Encik Mak P kurang berdisiplin kan, jadi selepas masuk askar tu sedikit sebanyak membantu Encik Mak P, orang cakap meningkat lah, disiplin dia meningkat lah kan. Betul kan? Jadi soalan yang kedua saya kan, jika faktor gaji ataupun risiko yang awak hadapi ketika jadi askar tu lah kan, awak nak kerja yang macam mana kalau awak rasa macam boleh bagi ketenangan dekat awak? Saya rasa kan, saya mungkin nak kerja, mungkin kerja polis rasanya kalau tak silap. Sebab bagi saya lah kan, saya ada kawan-kawan yang kerja polis. So bukanlah cakap macam
polis dengan askar pun tak sama. Saya rasa lebih kurang sama je. Dilatih dari segi physical training, tak pun dilatih dari segi tahap disiplin pun tinggi apa semua kan. Tapi bagi saya polis ni mungkin masih ada kelonggaran lah bagi saya. Mungkin ada bagi saya kelonggaran apa semua kan. Sebab macam kawan saya sendiri, kawan saya dia kerja bahagian apa, kalau tak silap saya narkotik, kalau tak silap. Narkotik tu bahagian-bahagian dadah lah kot. So saya suka berurusan macam itu. Saya suka macam macam mencari info ke apa kan. Saya suka mencari info tentang tu. Saya suka macam bukanlah macam cakap tangkap jenayah tak pun. Saya just macam saya terbayang lah bila saya dah join benda-benda macam tu. Barulah saya tahu mungkin ada yang isap dadah tu mungkin terpaksa. Mungkin ada yang sukarela. So mungkin dari situ lah saya rasa macam mungkin polis lah kot. Jadi kalau Encik Mapi nak keluar daripada askar pun yang merupakan satu uniform kan, jadi Encik Mapi pun nak sambung kerjaya dalam bidang polis lah kan, yang merupakan bidang polis pun merupakan satu unit badan beruniform yang ada dekat Malaysia. Dan Encik Mapi pun ada kawan jugalah kan dekat polis, dekat bahagian narkotik lah tadi. Jadi mungkin sedikit sebanyak mungkin daripada perkongsian ataupun Encik Mapi tanya sendiri dekat kawan tu kan, mungkin bagi Encik Mapi benda tu akan lebih fleksibel lah kan bagi Encik Mapi. Jadi saya boleh nampak lah yang keinginan Encik Mapi untuk keluar ni bukan saja-sajalah kan orang cakap kan. Jadi Encik Mapi pun dah menetapkan matlamat dan tujuan Encik Mapi lah untuk kerja yang selanjutnya kan. Jadi untuk sesi-sesi yang akan datang ataupun orang cakap sebelum tu saya nak tanyalah, Encik Mapi sudi tak untuk datang pada sesi kita yang selanjutnya lah? Saya setuju ya. Kalau Encik Iman nak suruh datang sebalik, saya boleh datang, tak ada masalah. Jadi saya ingat macam nak buat sesi tu pada minggu hadapan, pada hari yang sama dan pada waktu yang sama lah. Boleh kan Encik Mapi? Boleh. Jadi untuk sesi-sesi yang akan datang, saya ada sedikit cadangan lah kepada Encik Mapi, kalau Encik Mapi setujulah. Jadi saya nak cadangkan untuk kita fokus dalam beberapa perkara. Jadi yang pertama, saya nak Encik Mapi mengenal pasti kemahiran mana yang Encik Mapi boleh pindahkan daripada kerjaya tentera mungkin kepada kerjaya polis tadi itulah. Okey. Yang kedua, saya nak Encik Mapi lebih meneroka lagi tentang kerja polis. Sebab yelah macam kita tahu kan, tentera dengan polis ni memang merupakan kerjaya yang lain kan. Jadi job scope untuk kerja tentera askar ni dengan polis ni kan lain. Jadi saya nak untuk sesi yang ke depan Encik Mapi boleh untuk sesi ke depan pula, mungkin dalam masa yang akan dalam orang cakap gap kan, gap untuk kita sampai ke sesi yang akan datang, Encik Mapi boleh cari maklumat dengan lebih lanjut lah, ataupun Encik Mapi boleh tanya dengan kawan-kawan yang mana Encik Mapi ada kawan yang polis tu kan. Jadi Encik Mapi korek lagi info-info ataupun mendalami lagi lah pasal polis ni kan. Yang ketiga, yang saya minta, saya nak awak buat keputusan tanpa orang cakap awak buat keputusan sendiri tanpa ada persetujuan daripada pihak lain. Contoh macam pihak daripada kawan family awak ke, ataupun daripada orang terdekat awak ke, ataupun daripada kawan-kawan lah. Saya nak biar keputusan tu biar mutlak daripada awak. Boleh kan? Jadi setakat ni segala pandangan ataupun cadangan yang saya kongsikan boleh kan Encik Mapi laksanakan? Boleh, tak ada masalah. Jadi sebelum saya tamatkan sesi kita pada hari ini, saya nak orang cakap, saya nak buat sedikit rumusan lah yang Encik Mapi merupakan seorang tentera. Dan Encik Mapi juga masih bujang betul. Masih bujang, dan Encik Mapi sudah berkhidmat lebih kurang 7 tahun dalam bidang askar ni kan. Dan Encik Mapi rasa macam Encik Mapi mengalami orang cakap penat daripada segi fizikal, mental dalam askar kan. And Encik Mapi pun orang cakap
Encik Mapi tengok Encik Mapi tengok kehidupan kawan-kawan Encik Mapi yang orang cakap lebih fleksibel, lebih realistis, ataupun orang cakap lebih baik lah daripada Encik Mapi. Dan Encik Mapi rasa macam nak keluar daripada kerjaya askar ni sebab Encik Mapi rasa macam Encik Mapi perlukan lebih kebebasan. Tapi dari segi ni saya nak luruskan yang kebebasan tu bukan kebebasan sebab apa orang cakap, kebebasan sebab kebebasan daripada orang cakap nak lari pada tanggungjawab sebab macam kita tahu tadi, Encik Mapi merupakan seorang yang berdisiplin dan juga bertanggungjawab. Tapi mungkin disebabkan kerja-kerja yang orang cakap apa, yang tak fleksibel kan, jadi Encik Mapi rasa macam tak berapa bebas. And Encik Mapi nak keluar and nak sambung kerjaya sebagai seorang polis, yang di mana bagi Encik Mapi kalau kerjaya polis ni waktu-waktu Encik Mapi ni lebih fleksibel lah kan. Jadi Encik Mapi ada orang cakap apa, ada masa yang sendiri, ada masa yang Encik Mapi boleh spend time dengan family. Jadi betul. Jadi terima kasih kerana jujur dan berkongsi maklumat dengan saya. Sebab macam kita tahu kan, tak semua orang mampu jujur ataupun berkongsi kepada seorang kaunselor. Sebab kita tahu kan, pendedahan kaunseling ni masih apa orang cakap, bukan kata takluk yang bawah, tapi ramai orang ramai masih macam tak mampulah untuk menghadiri sesi kaunseling. Jadi saya ucapkan terima kasih sekaligus tahniah kepada Encik Mapi kerana sanggup kongsikan masa Encik Mapi pada hari ini. Dan saya harap keinginan untuk berubah Encik Mapi tu kan bukan tak ada kegagalan lah orang cakap kan, tetapi itu adalah usaha untuk Encik Mapi sendiri untuk menjaga diri dan masa depan lah kan. Sebab orang cakap kita ni kita bukan selalu berada di takluk lama lah. Jadi orang cakap kita nak terus maju dan ke hadapan. Sebab yelah, tak semua orang mampu kan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah kepada Encik Mapi. Jadi sebelum saya habiskan sesi kita pada hari ini lah, Encik Mapi ada sebarang pertanyaan ataupun ada Encik Mapi nak kongsikan kepada saya kepada hari ini sebelum kita habiskan sesi? Saya rasa saya tak ada soalan lagi kot. Tak ada soalan lagi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir pada sesi ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang pada minggu hadapan, pada waktu yang sama dan pada hari yang sama lah. Jadi kita akan berjumpa pada sesi yang selanjutnya lah. Jadi sekali lagi terima kasih, InsyaAllah kita akan berjumpa sesi pada selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.